Ada yang bertanya, ini mengenai anak angkat. Dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Minta jasa baik terangkan hukum mengambil anak angkat hasil dari luar nikah, yang mana anak tersebut mempunyai ibu bapa yang sihat, warga asing, tetapi dijual kepada mak bapa angkatnya yang tidak ada zuriat. Adakah perkara seperti ini boleh dilakukan? Sebab warga asing banyak, ini disebut kat sini lah, banyak berzina dan jual anak kepada mereka yang tidak ada zuriat dengan mendapatkan bayaran lumayan. Perkara ini sudah jadi trend dalam masyarakat. Makin ramai suami isteri yang tidak ada zuriat melakukan perkara ini, yakni mengambil anak angkat. Baik, pertamanya kita kena tegaskan bahawa perbuatan zina adalah perbuatan terkutuk dan tercela, dosa besar, dan ditetapkan hukuman yang tak kurang beratnya ke atas pelakunya, dengan dibezakan antara orang yang sudah muhsan dengan orang yang belum muhsan, sudah berkahwin atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai perbuatan jual anak, perlu ditegaskan bahawa ini perbuatan haram, ditegah. Mana mungkin seorang itu boleh menjual orang lain, apatah lagi menjual anaknya. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Muslim dengan sesama Muslim yang lain haram harta dan darahnya. Kita tak boleh nak ambil sewenang-wenangnya, seperti mana kita tak boleh nak jual sewenang-wenangnya harta, apatah lagi orang itu sendiri. Bagaimana kalau orang yang dimaksudkan di sini darah daging kita, anak kita? Ibu bapa bertanggungjawab untuk menjaga dan mendidik anak, jauh sekali daripada menjual. Saya melihat bahawa perbuatan ini atau amalan ini disebut sebagai, bahasa Inggerisnya, human trafficking atau pemerdagangan manusia. Dijadikan manusia sebagai barang dagangan, jual beli. Dia adalah satu kesalahan, satu dosa besar, satu perbuatan jenayah yang layak dikenakan tindakan. Kemudian dia tanya, ibu bapa angkat tersebut menamakan anak tersebut dengan bin binti kepada nama ibu bapa angkat itu di atas sijil beranak sejak lahir. Dia ambil anak angkat, kemudian anak angkat itu dibinkan kepada bapa angkat. Kita kata ini adalah dosa, ini adalah perkara yang haram. Allah mengatakan, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Perkara ini dinyatakan secara jelas dan spesifik dalam Al-Quran. Panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Kerana itu yang sebenarnya. Jika dibinkan kepada bapa angkat, itu adalah satu pembohongan, pendustaan. Itu tak benar pun. Itu bukan bapa dia. Dia bapa angkat. Tapi apakah sama antara bapa kandung dengan bapa angkat? Beza sama sekali, seperti langit dan bumi. Tambah lagi ada isu-isu yang berkaitan, seperti mana isu mahram. Mak bapa dengan anak mahram. Tetapi mak bapa angkat dengan anak angkat, adakah mahram? Kita kena tegaskan bahawa anak angkat dia bukan mahram dengan mak bapa angkat dia. Benar, syariat memperakui anak angkat. Tinggal lagi syariat ada menetapkan hukum hakam yang tertentu. Antaranya, perlu dijaga nasab anak angkat itu dengan dibinkan kepada bapa sebenarnya. Jangan sekali-kali dibinkan kepada bapa angkat. Kerana pertamanya itulah satu pendustaan dan penyelewengan. Dia akan memberi kesan kepada hukum mahram. Kalau dia dah besar nanti, perlu diambil tindakan yang bersesuaian. Jangan dia tinggal serumah dengan adik-beradik angkatnya yang bukan mahramnya. Ini juga melibatkan warisan harta pusaka, di mana anak angkat dia bukan waris. Tinggal lagi apa jalan penyelesaian dalam hal seperti ini? Antara apa yang boleh disyorkan ialah supaya dijadikan sebagai anak susuan. Lebih-lebih lagi kalau anak angkat tu dia masih lagi bayi, masih lagi menyusu, maka boleh dijadikan sebagai anak susuan. Kerana Nabi SAW mengatakan, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Apa yang menjadi haram dengan sebab nasab juga menjadi haram dengan sebab susuan. Jadi kalau anak susuan, dia mahram. Ini berbeza dengan anak angkat. Dia bukan mahram. Boleh kita tegaskan juga bahawa anak susuan dia mahram, tetapi dia tidak akan jadi waris. Tapi paling tidaknya akan memudahkan dari sudut pergaulan, tinggal serumah dengan adik-beradik susuan dia. Andainya ibu angkatnya menyusu dia, maka ibu itu akan jadi ibu susuan dan jadi mahram. Bapa angkatnya akan jadi bapa susuan. Adik-beradik angkat akan jadi adik-beradik susuan. Bagaimana kalau ibu angkat itu dia tak ada susu badan? Kita kata boleh saja cari adik-beradik ibu angkat itu untuk menyusukan si bayi. Waktu itu ibu angkat itu dia akan jadi makcik susuan. Dia akan jadi mahram dia. Mahram dengan sebab susuan. Ini jalan alternatif yang boleh diambil. Saya difahamkan ada ubat-ubatan yang tertentu untuk merangsangkan susu badan. Adakah dengan cara itu boleh dipakai? Anak angkat yang menyusu itu akan jadi anak susuan? Jawapannya ya. Asalkan susu badan dia, ataupun asalkan susu badan sesiapa daripada adik-beradik ibu angkat tersebut, dia akan jadi mahram dia. Yang penting susu badan. Kemudian dia bertanya lagi, anak angkat tersebut disuruh supaya diberi layanan lebih istimewa daripada keluarga sendiri, dan dipesan jika tidak bergaul mesra dengan anak tersebut, silaturahim akan diputuskan. Saya lihat soalan memang ada kecelaruan dan kekeliruan. Pertama, dia dah jual si anak tu, dah buat satu kesalahan. Tuan-tuan boleh faham lah, bila dijual anak ni maknanya dia lepas tangan. Boleh tak mak bapak lepas tangan anak, tak nak jaga, malah lah jaga, kita buat duit lagi bagus? Ini haram. Ini semua akan dipersoalkan di akhirat nanti, ditambah lagi dengan perbuatan zina. Tetapi yang luar biasanya, mak bapak kandung anak itu dia meletakkan syarat kepada keluarga angkat tu supaya memberi layanan lebih istimewa kepada si anak yang telah dijual itu. Sudahlah buat kesalahan, lepas tu meletakkan syarat-syarat supaya mak bapak angkat itu memilih bulu, melayan anak angkat itu dengan layanan lebih istimewa. Kemudian
dan diancam pula, dia bagi amaran jika tak silaturahim akan diputuskan. Pertamanya, anak angkat tu dia bukan termasuk dalam silaturahim. Silaturahim maknanya hubungan persaudaraan sedarah, ada pertalian darah. Sedangkan anak angkat dia tidak ada pertalian darah dengan keluarga angkatnya. Jadi tak timbul isu silaturahim diputus atau tidak. Kemudian, bolehkah anak tersebut jika sudah balik, yang sudah dewasa, tinggal bersama ibu angkat yang sudah tua berumur lebih 80 tahun? Ini kita kata dalam soal anak angkat, isu dia ialah bila dia dah besar nanti. Kita dah sebut bahawa anak angkat dia bukan mahram kepada keluarga angkat dia. Maka akan timbul kesukaran kalau dia sudah balik nanti. Kalau dia anak angkat yang sudah balik, maka perlu jaga batasan aurat sama seperti orang asing atau orang ajnabi, orang yang dari luar keluarga. Tapi kalau dah jadi anak susuan, maka itu mahram. Tetapi kalau masih lagi berstatus anak angkat, bukan anak susuan, perlu jaga batasan pergaulan, perlu jaga aurat walaupun dengan ibu angkat yang sudah berumur lebih 80 tahun. Sebab dia tetap bukan mahram bagi anak angkat tersebut.